Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para isteri yang memilih untuk menjadi suri rumah tangga sepenuh masa adalah perkara yang sangat-sangat mulia dan kita harus hormati pengorbanan mereka untuk menjadi suri rumah tangga sepenuh masa. Allah yang memilih mereka dan tidak semua orang terpilih untuk menjadi suri rumah tangga sepenuh masa. Hari ini, ramai para isteri berkelulusan tinggi. Mereka berpeluang untuk memegang jawatan tinggi, bergaji besar, menjadi orang yang berpengaruh, ada kedudukan yang dihormati disegani. Malah semua itu mereka ketepikan untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka ingin mentarbiah anak-anak mereka sendiri, mengasuh, membesarkan anak-anak mereka dengan kepandaian mereka, dengan kelebihan yang Allah beri kepada mereka. Mereka juga berpeluang untuk menyusun masa mereka, untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, membaca Al-Quran, solat-solat duha, solat-solat tahajud, solat-solat sunat, belajar agama. Ini kelebihan yang para suri rumah tangga ada, yang kita tak ada.